Esok Ahad malam Isnin, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk 1 Zulhijjah, di antara 10 hari terawal terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, ruginya kalau kita tak sedar tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di 1 Zulhijjah. Antara ibadah yang boleh kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, memperbanyakkan puasa, banyakkan doa, tingkatkan ibadah, perbanyakkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berkorban pada tahun ini, bermula esok malam, Ahad malam Isnin waktu maghrib, sunnah baginda Rasulullah untuk tidak memotong kuku dan apa-apa bulu di badan sehinggalah binatang korban kita disembelih. Allahu Akbar. Bulan ni bulan besar tau. Hari ini juga hari-hari yang besar. Maka rugi sangat-sangat kalau kita tak sampaikan maklumat ini kepada insan yang tersayang. Moga Allah berkati kita, berikan kepada kita kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah.